Talaqi musyafahah, perincian bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cerita untuk buku yang lalu dan juga program yang lalu. Program yang lalu kita tekankan dalam bab basmalah. Bukan sekadar bacaan tapi tadabbur ayah. Daripada program bulan yang lalu tu sampailah hari ni, tadi masuk kereta baca tak bismillah? Tipu dosa. Kan? Pakai cermin mata, baca bismillah tak? Opocot ke bismillah? Opocot saya pun opocot. Ikut mulut cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat huruf ra, tekankan lagi. Kenapa kena tekan dekat huruf ra? Sebab dia ada syaddah. Ra kena tekankan. Lafzul jalalah kita tekan juga. Dekat huruf lam musyaddadah tu kita tekan. Jadi dekat huruf ra juga kita tekan. Di mana saja ada tanda-tanda yang berkaitan dengan syaddah, maka kenalah tekankan. Tamam? Bismillahirrahmanirrahim. Tak maulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrol. Ba kasrah bi. Kat situ saya ada tulis. Tengok dekat muka surat 7 tu. Saya ada tulis. Ba kasrah bi. Kalimah bismi tuksarul ba. Saja saya tulis bahasa Arab. Saya nak ibu-ibu pandai bahasa Arab. Tuksarul ba. Apa makna tuksarul ba? Ba dibaca dengan kasrah. Bila kasrah ibu-ibu kena buat apa? Turunkan rahang bawah, bukan dengan senyum pada bahagian tepi bibir. Tidak. Bi, ba, sin, kasrah, sukun, bis. Keluarkan huruf sin. Okey, sekarang fokus cek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cargas sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang 2 harakat lebih tu kena kurangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah pandai. Okey, mari kita tengok sikit-sikit tentang bismillah ni. Kita tengok dari segi harakat, Harakat menceritakan tentang huruf ba dibaca dengan kasrah. Baca macam mana ibu-ibu? Kasrah. Bukan kasroh. Kasrah. Kasrah. Dibaca dengan kasrah. Buku ni Mahir Suratul Fatihah siri 2. Kasrah. Baik, huruf sin pula dibaca dengan sukun. Jangan sebut macam nama buah sukun tu. Sukun. Berapa lama dah kita dah sebut sukun? Sukun. Tak mau? Sukun. Jadi
Basin kasrah sukun. Bis. Bismi. Tengok mulut cik turun kok bawah, mulut cik tak tarik kok tepi. Saya tak baca bismi, saya tak senyum, saya tak sengih. Bismi, turun ke bawah. Bismillahi. Buat juga lagu tu. Bismillahi. Jangan buat muka bosan tembok ni ha. Kan? Buat turun bibir mulut tu. Turun rahang kan. Penat saya bawa gigi ni kan. Nampak dah ni. Budak gigi ni dia turun ke rahang dia. Toing. Toing. Lidah ni kena masuk ke dalam. Masuk. Ya, jadi sini ni buat turun dia. Rahang ni kena buat turun. Dia pasal dia duk guna lalu, rahang dia dah longgang. Okey? Ba kasrah bi, ba sin kasrah sukun bis, mim kasrah mi, bis mi. Mana Syahira tahu? Bismi. Okey, jangan kulung bibir mulut. Bismi. Yang tu tak nak. Bismi tak nak. Bismi. Satgi Mursyidat tengok memang ramai lah suka kulung bibir mulut. Tak tahu pasal apa. Okey. Masuk lafzul jalalah. Pada mulanya kita baca dengan nipis kan. Bismillahi. Dia tak baca bismi Allah. Ya. Bismillahi. Ibu-ibu kena tiru macam cik buat ni. Jangan buat suka-suka hati. Bismillahi.